Hello, Assalamualaikum korang. Korang nak cari pengasah untuk beberapa saiz, korang boleh ambil yang ini. Kat sini dia ada pengasah dia dan dapat sekali beg oren macam ni. Okay, so beg ni kegunaan dia untuk menyimpan lah korang punya barang-barang sharpening kit ni lah. Korang nak bawa ni pergi mana-mana, korang nampak yang ni, korang buka. Okay, macam ni je. Ada 7 jenis aksesoris yang korang boleh tengok kat sini. Okay, untuk yang pertama sekali, yang ini korang boleh letak dekat atas rantai. So yang ni ada satu handle. Okay, handle ni dia fungsi dia untuk korang pegang yang ni. Korang nampak yang hujung, korang masukkan dekat lubang dia. Okay, so korang boleh gunakan lah. Pas korang dah gosok tu, korang boleh ratakan guna benda ni. Okay, yang ini ada dapat 3 saiz. Dapat saiz 5, 4.8 dan 4. So yang ini adalah tempat untuk korang letak, korang masukkan dekat bawah ni. Korang tak faham juga, korang boleh refer dekat kotak belakang ni. Dia ada bagi contoh untuk macam mana cara korang nak pakai. So korang nak dapatkan, terus saja datang ke Wonders Stationery ataupun tekan link beg kuning dekat bawah.